Hai, Assalamualaikum. Mulakan video kali ini dengan Bismillah. Memandangkan tak lama lagi kita kan dah nak sambut Raya Haji. Jadi dalam video kali ni Dila nak buat kuih tart cheese. Untuk resepi inti nanti Dila up lah kan. Yang ni Dila buat dia punya tart dia dulu. Sebenarnya tart ni Dila dah start jual tau. Tapi kalau korang tak nak buat sendiri, korang boleh beli dengan Dila. Nanti link Dila letak dekat description. Tapi untuk Raya Haji ni Dila buka untuk lebih kurang dalam 2 minggu sahaja. Minggu depan dan minggu satu lagi tu. Lepas tu Dila dah tutup. Okey, dah jom kita mula buat. Mula sekali dia pakai untuk resepi ni Dila bagi untuk saiz 10 inci. Tapi dalam video kali ni Dila buat saiz 7 inci sahaja. Dalam video ni Dila bahagikan kepada 3 bahagian dah. Mula sekali dia ada 400 gram jam nenas. Nanti resepi jam ni Dila letak kemudian tau. Untuk kali ni Dila cuma letak dia punya resepi tart sahaja. Tapi kalau nak beli inti pun boleh juga. Lapikkan loyang saiz 7 inci dengan plastik. Lepas tu lepehkan inti tart. Sebenarnya tak kisahlah kalau nak buat macam ni boleh. Yang ni orang panggil apa? Sandwich tart kan. Tapi kalau nak buat bentuk bulat boleh. Nak buat bentuk gulung pun boleh. Tak kisah, terpulang. Bila inti ni dah rata, pastikan dia sama tebal. Yang ni kita buat dia punya premix tepung. Tepung beras 180 gram. Lepas tu tepung jagung 90 gram. 60 gram tepung ubi kayu ataupun tapioca stretch. Lepas tu 15 gram tepung kentang dan juga zentam gam 1 sudu kecil. Yang ni premix dia lah. Lepas tu kacaukan tepung ni sampai dia sebati. Bila tepung dah sebati macam ni, tak apa, tinggalkan dia ke tepi. Untuk bahan lain, Dila ada 250 gram pure butter. Kalau nak pakai margarin pun boleh, suka hati. Lepas tu gula tebu organik. Untuk sukatan boleh tengok kat tepi ya. Yang ni telur 1 biji, esen vanila. Dia pakai pure esen vanila extract. Yang ni terpulang lah, nak pakai esen vanila biasa pun boleh ikut. Lepas tu tepung tadi pakaikan ke semuanya ataupun ikutlah kita punya nak lembut dough tu macam mana nanti. Lepas tu 45 gram keju. Campurkan butter, esen vanila dan juga gula. Campurkan sekali telur tadi 1 biji. Macam Dila ni dia buat sikit je, jadi dia tak pakai 1 biji. Kacaukan dia sampai dia agak rata macam tu ataupun sebati lah. Lepas tu boleh masukkan tepung tadi. Tepung ni kalau boleh masukkan dia sikit-sikit. Jangan masukkan dia sekali semua sebab takut nanti dough ni keras. Nak mudah boleh ulikan dia pakai tangan. Bukan uli ya, gaulkan dia pakai tangan. Buat kalau kita nak buat biskut, kita tak boleh uli tepung tu sebab nanti takut kita punya kuih tu jadi keras. Jadi cukup gaulkan dia dekat hujung-hujung jari sahaja. Kalau rasa dough tu agak lembut, tambah lagi sedikit tepung. Kalau untuk resepi, kalau untuk Dila pakai ke semua tepung ni. Bila dah jadi dough yang cantik, masukkan cheese tadi. Dila pakai cheddar yang diparut. Kalau orang lain tak letak cheese tau dalam dia punya adunan. Tapi kalau Dila lagi suka letak juga keju dekat dalam adunan. Lepas tu gaulkan dia sampai dia sebati dengan dough tadilah. Jangan uli tau, cukup gaulkan dia guna hujung-hujung jari saja macam tu. Janji dia sebati. Ambil separuh dough tadi, letakkan dalam loyang saiz 7 inci yang dilapik dengan plastik sebab kita nak ratakan dough ni. Tak kisahlah korang nak ratakan dia macam mana cara sekalipun, tapi kalau Dila macam ni, lapikkan bawah dan atas dia plastik. Lepas tu boleh gelik ataupun tarik dengan apa tu orang panggil scraper Buat dia sampai dia rata macam tu. Tak ada tebal separuh, nipis separuh, tak nak sebabnya kita nak dia cantik sama rata. Bila dah siap macam ni, boleh bukakan plastik dia. Sebabnya nanti atas dia ni kita nak letak jam nenas. Boleh tengok cara Dila letakkan jam nenas ni. Kalau agak dia tak rata lagi kan, tak betul center dia, boleh angkat. Lepas tu boleh bukakan dia punya plastik lah. Yang ni bentuk sebenarnya terpulang. Nak buat bulat boleh, bentuk tart gulung pun boleh. Ikut mana yang mudah. Tapi bagi Dila buat macam ni memang agak leceh lah sebenarnya. Bila dah bukakan plastik jam ni, nanti kita akan lapikkan dia sekali lagi dengan dough.
Macam ni kan, dough tu kan tak dapat center kan. Tak apa, boleh angkat dia slow-slow. Lepas tu letakkan dia bagi center. Yang ni sejukkan dia dulu. Bila dough ni dah sejuk, Lila akan potongkan dia guna pisau yang panjang. Untuk saiz kuih ni sebenarnya tak kisah besar mana pun. Macam Lila ni, pisau Lila ni lebih kurang dalam 1 inci. Jadi Lila potong ikut saiz pisau Lila 1 inci kali 1 inci. Terpulanglah nak potong macam mana pun. Janji kuih tu terpotong. Kalau Lila dia dah memang buat 1 inci kali dengan 1 inci untuk satu pieces kuih lah. 1 biji kuih tu kan. Bila dah siap potong, baru sapukan dengan kuning telur ataupun telur. Macam dia dah sapu telur je. Lepas tu sapukan dia dekat semua permukaan kuih tart tadilah. Sebabnya kita nak letakkan dia lagi sikit dengan keju cheddar yang dah diparut. Bila dah siap letak keju ni, boleh susun dalam tray. Lepas tu boleh mula bakar suhu 170 darjah Celsius lebih kurang dalam 20 minit. Lepas tu ni rupa dia bila dia dah siap dibakar.